Aduh, ya Allah. Penatnya ke. Malam ni nak terawih lagi. Orang kalau ada besok raya malam tak terawih lah. Esok. Pak Long buat open house. Bukan akak yang masak. Bukan akak, bukan saya. Zai yang masak. Zai mana pula? Zai? Ya. Kampung kita ni aku rasa daripada ujung sana sampai belakang aku kenal semua. Tak ada orang wujud nama Zai. Zai tu boleh compete kita dorang. Mestilah boleh. Berdendang, mari berdendang. Berdendang di seluruh Allah. Macam diseru-seru kau ni, Siti. Siti bawa ini. Apa dia? Apa dia? Lauk nak buka puasa sekejap lagi. Zai yang masak. Dari tadi Zai mana? Zai yang masak. Esok jemput datang tau open house. Zai masak semua. Zai tu pandai ke masak soto ayam yang macam aku buat? Kau apa lagi? Cepatlah pergi sembelih ayam. Kau boleh tak jangan nak lari sana, lari sini. Aku ni nak ajar kau masak. Soto aku ni yang paling sedap dalam dunia tau. Soto aku ada kelas. Rendang yang Zai buat tu ada macam rendang kartun tak? Hashtag rendang kartun. Penuh rahsia hati dan ayam. Elok je Pak Long suka je makan roti jala aku buat tahun lepas. Liuk lentur lampu likur dentam dentum bunga api. Liuk lentur lampu likur dentam dentum bunga api. Riuk rendah memasak dari malam ke pagi. Riuk rendah memasak dari malam ke pagi. Kak tengoklah Kak Tok meletup ada semua Kak. Kak ambil Kak. Akak ambil sini. Akak kena try. Akak kena terlatih. Ambil semua tau. Akak kena semua. Cepatlah makan. Main. Kita makan Kak. Jemputlah makan dulu. Dah banyak. Dah makan macam-macam. Tak boleh lah. Yalah tadi kan dekat bawah tu. Bukan main banyak makanan. Dengan soto, dengan roti jala, rendang. Ya Allah, dengan sate dia. Ya Siti. Nah, mestilah sedap. Deman yang recommend. Alah, bukan Zai mana-mana pun. Zai Seri Gemilang je. Ni nampak kat tisu ni atau pampang terang lagi ni. Lah Kak, patutlah dia punya dekorasi macam wedding. Tak payah wedding-wedding sangatlah. Alamak, begitulah manusia. Suka membuat andaian negatif tak kena tempat. Macam adegan tadi, kita ingat Zai itu pesaing. Tetapi sebenarnya dialah yang menyelamatkan keadaan. Hindari fitnah di bulan yang mulia. Saya Siti melaporkan dari kota. Kota apa? Macam orang gila kau cakap seseorang. Cakap dengan dinding. Mendeng kau ni Siti. Tengoklah. Kalau anak dara tu memang macam tu lah. Assalamualaikum. Zai. Bukan. Saya Datin Zai dari Zai Seri Gemilang. Kamilah yang sediakan catering pada hari ini. Hello? Zai Seri Gemilang? Ya. Saya Cik Ahmad. Saya ni nak booking package nak kahwin. Yalah, apa lagi nak kahwin lah. Nak package perkahwinan ni ada ke? Assalamualaikum. Ya, okeylah. Saya hubungi nanti kemudian ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Apa belum Oh, okey. Oh, sorry. Zai tu pandai ke masak soto ayam yang macam aku buat mau? Pak Long suka je makan roti ni. Bisa sikit ni. 1, 2, 3.